Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Hari ni ada kejohanan sukan tahunan kat sekolah. Jadi aku kena bertugas. Jadi tak boleh masuk kelas lah kan. Lagi satu, nanti dah buat kerja peluh-peluh, pakailah baju macam ni lah. Aku kan cikgu baru, santai tak bro. Hello? Hello, Assalamualaikum. Kau kat mana? Kau dah sampai belum? Waalaikumsalam. Ada kat sekolah ni, baru je sampai. Apa yang kecoh pagi-pagi ni? Sekarang ni, pengetua dah panggil kita pergi bilik meeting sebab ada pegawai BB datang melawat. Kau baik cepat sekarang, Vivin. Cepat, aku tunggu ni. Cepat. Apa? PBD sampai? Alamak, aku dah lah pakai baju macam ni. Matilah nak ai. Tengok tu. Asal dia pakai macam tu Nak pergi pasar ke nak pergi mall ni? Itulah, dah ada cikgu baru. Takkan waktu daftar tu tak ada taklimat pasal pemakaian. Assalamualaikum dan terima kasih semua kerana menghadiri mesyuarat kita pada hari ini bersama dengan pegawai PPD. Minta maaf lah cikgu, saya ambil masa cikgu sekejap. Yang tadi baru masuk tu, cikgu baru dekat sekolah ni ke? Sebab saya nampak etika berpakaian dia sebagai seorang cikgu tu macam tidak sesuai sangat lah cikgu. Jadi saya minta, boleh tak kalau nasihatkan cikgu tu? Baik tuan, nanti saya nasihatkan Cikgu Vivian ya. Cikgu Vivian, nanti jumpa saya di bilik ya. Oh no. Cikgu Vivian, saya dapati kamu telah membuat satu kesalahan yang tak patut dibuat oleh seorang guru. Saya tahu cikgu sebagai seorang guru baru di sekolah ini. Tetapi pakaian cikgu pada hari ini kurang menepati etika pemakaian penjawat awam dan juga garis panduan sebagai seorang guru di sekolah. Saya minta maaf betul. Saya ingat hari ni hanya buat persiapan kejohanan je dan tak perlu masuk kelas. Sebab itulah saya pakai pakaian biasa. Sebagai seorang pendidik, kita mestilah menjadi contoh kepada murid dan juga rakan sekerja yang lain. Pakaian kita mestilah sopan, kemas dan juga mematuhi etika yang telah ditetapkan oleh KPM. Saya tak sedar yang sedar buat kesilapan. Saya minta maaf betul. Rakan-rakan guru, mari kita bincangkan apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Cikgu Vivian dalam cerita tadi. Yang pertama, tidak bersedia untuk bekerja. Kesannya, diri sendiri menjadi kurang yakin di tempat kerja. Seterusnya, yang kedua adalah penampilan yang kurang sesuai sebagai seorang penjawab awam. Kesannya akan menjejaskan profesional seorang guru dan imej sekolah tersebut. Seorang guru perlulah sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan yang tidak boleh dijangka. Oleh itu, seorang guru wajib mematuhi peraturan dan etika sebagai seorang penjawat awam. Ini contoh gambar kod pemakaian guru lelaki di sekolah. Dan ini merupakan contoh gambar kod pemakaian guru perempuan di sekolah. Penjawat awam seperti guru mestilah berpakaian kemas, sopan dan juga profesional ketika menjalankan tugas. Hal ini kerana guru merupakan contoh ikutan kepada murid. Murid akan melihat, menilai dan mungkin mencontohi apa yang dilakukan oleh guru mereka. Jadi, tunjukkanlah contoh yang baik ya. Ingatlah, etika pemakaian bukanlah satu beban. Sebaliknya, ia merupakan satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh kesedaran. Oleh itu, kami berazam untuk sentiasa menjaga penampilan agar selaras dengan etika yang telah ditetapkan serta menjadi contoh kepada murid serta warga sekolah. Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Macam ni lah cara berpakaian seorang guru. Jom mengajar.